They'll get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. They'll get you up and going out of bed. Ambil air chocolate shake with mango. Macam mana kena bawa dah? Boleh tak? Tolong aku bawa. Milkshake chocolate with mango smoothie. Hotel 36 poin. Boleh seorang lagi satu. Itu jatuh ke? Dia jatuh lagi. Itu. Kita dah pakai tripod. Tengok rasa. Dia sampai dulu. Manis. Kita dah nak naik train, tapi ni train tu, tapi train dia macam rosak. So kita naik bas lah kot. Di gedung labu cantik. Wow. Aduh. Tengah masuk kelas guys. 那你们从哪个湾出发？是哪个是的聊天，这里条件。
Kita dah habis mandi, dah tukar berehat semua 2 jam tadi. Lepas tu nak keluar jalan, pergi makan. Lunch tak makan lagi. Lepas tu tengok bunga ni cantik. Banyak bunga ni kat tepi jalan. Sebab sekarang kan spring. So cantik. Ni hotel kita orang. Adik tepi sikit. Mahal. Ni tinggi yo. Situ simpang besar gila. Macam simpang dekat LRT Ampang 4 tu. Lebih kurang lah. We are walking to cari kedai halal nak makan. Jalan kaki je dari hotel. Sebab dia 12 minit lagi tu. Rasa kat sini banyak basikal tepi jalan. Nak naik kena scan QR. Ramai je naik. Macam dia tak pakai helmet pun. Macam benda ni normal. Kalau kat Malaysia kau kena langgar. Tak tahu tu apa tu. Banyak gila basikal. Mami ada bunga lili. Bunga lili. Cantiknya. I want. Banyak gila bunga dia. Oh ni halal. Is this halal? Nom. Oh. Kita makan kat kedai bawah tanah. Wow. Looks yummy. Tarik dia panas. Tukar kedai sebab kedai tadi tak ada nasi goreng. Kena cantik ni. Kena bersih. Dapat tak depan? Tak. Tak faham. Minta soda ni? 2. Tak mau sayur ke? Kalau kita tu dia kalau. Mami. Baguslah dia tak sombong macam tadi. Senyap dia. Itu dia macam cakap, tak Tesla apa, nanti pink. kita tunggu kat depan ni. Very good. Cute. Very good. Panda tu tengah memanjat. Your English good ah? A little. Little pula. 一点点而已。一点。Tu ada charger. Mana? Ha ni. OK，可以啊。 Okey, can. 好的。 RM14. Siapa nak bayar? Kita tengok panda memanjat Unilolo. Ramai kat sini yo. Datang sini semua nak tengok panda ni. Okey dah, jom balik. Ni ramai kan? Tengok tu orang melintas-lintas. Ada sini macam baby. Michael. Anjing ni anjing. Walang anjing walang. Ni. Wow, ada skeleton lah. KFC. Wow. Wah, ada potato corner. Nak tengok panda dari atas pula. Tadi kan panda dekat bawah. Kita tengok dari bawah. Ustaz bau.
Wow, macam TRX. Nampak tu panda dekat Bantulan. Ish, ni apa benda ni? Tengok movie ke? Tadi dah tunggu lift tapi lift tu ramai. Patutlah ramai ke tengok yang tengah beratur tu. Wah. Bila fokus yang kamera elok boleh nampak. Budak ni. Cantik baik, cantik baik. Kak, cuba duduk sini sikit. Tutup Akhirnya dapat air kosong. Kalau tak kita orang menjarah seharian. Tadi cari air tapi tak ada. CVE ke apa semua tak ada. Caji pun semua tak ada. Kalau banyak Luckin Coffee je. Luckin Coffee tu pula nak kena download apps. Sini banyak tu kena download apps. Wow. 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 Okay, sekarang kita dekat Ancient Bridge. Kat sini cantik sebab malam-malam dia buka lampu. Tapi lampu hijau tu tak ada. Ni lampu hijau tu dekat tepi. Tepi-tepi. Dia lah kat tembok tu. Cantik. Nah, acik-acik ni semua tengok aku Tengok acik-acik. Biar. Sodap kan malam. Dia talak kamera macam ni. Muka kan. Sodap kau. RM15. RM2. RM8 lah. 北京跑码头夜游锦江，Penat dia nak buat beberapa kali setiap hari. Kita naik cruise 88 yuan. Cantik. Dia tengok belah sini. Cantik juga. Wow. Ada wayang kulit. Ada wayang kulit tu. Buat je. Bukan. Kita dekat tempat panda, nak tengok panda. And aku dapat harga student 27 yuan je. Kalau harga biasa adult 55. So 27 yuan. Aku seorang je dapat murah sebab aku tunjuk kat student. Buku dia macam, oh mak kau, buku dia ada cerita macam tu. 1.48. Tengok kedai dia banyak. Aku nak beli yang cekak panda tu. Pakai kat kepala. Tengok comel.
Ni ada kedai dari tu. 元宝，这里有一个可拆卸的香蕉挂件。 Comel. Dah beli. Kat dalam dia sejuk ni sekarang. Nyesal tak pakai jaket. Cute. Nak masuk pergi tengok panda. Banyak pokok. Adik, ambil gambar aku, Dik. Coming. Tu dia dua ekor lah. Kecilnya. Alah. Kalah tampuk. Kecilnya. Ekor kembang. Macam ekor lulu. Alah. Ekor cantiknya. Alah. Panda. Dia lagi mantap dia tengah makan. Tengok ni pula dia makan. Jangannya. Dia makan. Tadi kita nak duduk sana. Nampak bontot dia je. Nampak badan. Pusat sini nampak sikit muka dia. Jin Shuang je tu. Jin Shuang duduk tidur. Jin Shuang duduk tidur terbongkang. Penat. Tidur terbongkang. Tidur terbongkang. Panggil sini. Mari sini. Jin Shuang. Jin Shuang. Gisik seko. Duduk tonggeng. Duduk tonggeng. Ontek dia tu. Penat. Dia tengah santai. Oh, comelnya. Ni nampak ni? Nampak tak? Nampak. Ini Culina. Tengok perut dia. Nyom. Ni lagi seekor ni, nama dia apa? Tak tahu tadi. Diam. Nak bagi duduk atas kerusi tu. Duduk atas kerusi tu. Aunty tengok ni. Mana comelnya? Aunty cuba aunty. Oh nyonya. Mereka nak straight. Kita dekat Manhor kebun bunga. Tengok ni cantik. Cantik gila, banyak gila bunga. Besar weh tempat ni. Cantik. God Gordon cantik gila. Cantik. Atas tu ada bridge tu. Wah, tinggi gila gayat. Nak naik mana ni?
Kejapnya. Dekat bamboo water fountain lah benda tah. Tapi macam kalau datang cendu kena wajib lah datang sini. Dia dekat dengan mall tadi. Aku malas nak rakam waktu petang tadi kita orang pergi shopping tengok barang. Dia dekat dengan Global Center. Kau nampak Global Center belakang tu? Besar gila. Nampak dari sini pun nampak besar. Dia mall. Tak tahu lah mall apa. Tapi kena pergi sana. Cantik. Okay bah. Bye. Let's go. Bipenggu. Kita naik van K-pop idol guys. Di hotel kita. Nak pergi salji. Kita dekat Arda. Masa gunung dia cantik. Oh, okay. Nak ambil gambar. Cantik. Sino lagi gusto? Ush, tebal ke? Aku tebal nanti. Aku betul-betul kita lihat sudah apa. Tulis. Aina. Nak jatuh. Enggak sendiri tiket seorang satu. Takut tak payah takut. Nah, boarding pass. Sejuk. Miu. Bertayak siapa adik bertayak adik Tulis, okay. Bagi je. Bagi. Memang dah minta lah. Cari kau bawa beg aku ni lah. Dia bawa lah simpan Ih, semak lah pula cakap. Tarik. Tarik ni, beg ni. Tarik tali je ke belakang. Beg dong gas orang satu. Apa nak bawa satu je lah. Oh, kosong lah. Share. Itu kosong lah. Ada gas. Tak ringan. Tak buka lagi ni. Nampak lagi tu. Tebal gila ni. Baru kat bawah. Ada salji. Saya nak capi. Masuk je. Sampai dekat checkpoint pertama tapi tak larat. Boleh je jalan. Saya tak larat. Jantung laju.
cantik. Jaket tu pun aku tak boleh pakai sebab macam terlalu padat, rasa tak ada nafas, sesak dada. So pakai satu je. Padahal sejuk tau, sejuk gila ni aku sarung tangan. Duduk sini je lah. Kalau duduk okey, kalau berdiri tu pening lah tudung aku terus sangat lah. Kemain lu, kemain. Cinta. Tengok angin kat aku. Oi, angin dia sejuk. Cantik. Jatuh. Jatuh. Oh my god. Tadi aku dah tarik nafas ke mulut, masih ke hidung, so dah tak pening. Ambil gambar kat sini. Pokok apa? Pondok ni cantik. Aunty San, tolong ambil gambar kat sini. Nak nampak pondok ni je. Dah. Cantik. Tu. Baru satu checkpoint. Nak bagi bapa kat ibu abang nak pergi overseas ni. Dia tu kamera dia tak boleh lepas. Dia tahan berapa minit Aina? Tu ada 6 jam. Bilik kita. Oh, tasik. Kita dah turun bawah tapi tak masuk kereta lagi. Semua orang muntah. Tadi aku turun bas tu, dia nak naik, dia mula naik sini naik bas, naik van kita orang, private van kita orang. Lepas tu dekat sini macam siapa nak naik atas lebih Pengguk mountain tu kena naik bas lagi. Lepas tu dia bawa satu stop satu tempat, lepas tu naik bas lagi. Macam pergi checkpoint ke checkpoint. Tapi kita orang naik satu checkpoint je sebab dia memang dah naik satu checkpoint pun dah tinggi, dia dah tinggi kan. So macam tak larat kan. Naik lagi tinggi, memang tak lah. Lepas tu turun. Lepas tu turun tadi aku duduk depan sekali. Kan kalau tak nak pening duduk depan sekali, ada kosong. Aku duduk sebelah aunty nenek sebelah tu kan. Sumpah jalan dia, ya Allah, tadi mulut aku dah penuh halio, tapi aku tahan nak muntah. Sebenarnya tak muntah, tak nak muntah Masa sekarang ni dia orang dekat sana tu, Aunty Sam dah muntah, mak dah muntah. Semua orang tak larat sebab dia orang duduk belakang. Dia orang tadi kita orang naik bas tu dah penuh orang. So tinggal seat belakang je lah. So kita tak tahu selepas ni esok kita pergi Mount Siguniang pula. Yang ni lebih Pengguk. Siguniang tu lagi tinggi, tak tahulah boleh tahan ke tak. Lancai. Aku duduk dekat balai polis. See my room first. Mama tak tengok lagi See. Why got